dalam. Ada voucher dalam warna merah. Guys, buka. Mak Aiman bawa lari baju, guys. Okay, pesan akhir korang jangan lupa makan, jangan lupa solat jangan tinggal, tak boleh lupa, jangan solat tu wajib. Okay guys, so hari ni kita akan keluar untuk apa, Mai? Untuk kali terakhir dengan Ika. Mai, awal-awal video dah buat sedih pula. Awal-awal video Mai dah buat sedih tu, guys. Okay, so korang layan video ni sampai habis, okay? Apa, Mai? Cik mata Cik Manon! Mesti lah, kamu lah. Kau pandai mancing ke? Tak. Cuma mata tanda hadir, guys. Shimano team. Rupanya tak pandai mancing. Tak pandai. Bang. Tak kot. Sampai 2 bang. Macam tak. Tinggi darjat. Tak ah. Kau daripada rumah mana? Ya. Kau tadi kau kata kau daripada Bandar Penawar kau dengan aku. Ah, memanglah aku daripada Banawar. Lepas tu? Singgah Maman ambil. Jadi mana kiranya kan? Tak. Nak daripada mana? Asal usul ke? Bukan. Masalahnya macam lama sangat lah. Sebab aku telefon kau tu dah pukul 11. Tak, yang pukul 11 tu aku baru jalan-jalan. Okay. Terima Mai. Tak tu kereta tu lampu terbuka. Keluar tak dia semalam? Malam tak nak keluar tu. Asyik kau je. Kita orang pula. Buka tingkap je ke tangan kau. Kau keluar. Cakap nak keluar ke bang. Cakap lah baik lu. Assalamualaikum. Ni bukan. Oh ni jalan Oh itu jalan mana? Mantau lah dia bagi tahu. Kenapa kat belakang? Oh my god. Terus parking Mai. Kau memang power tu. Tak maksudnya kan. Aku tak tahu lah. Kau tengok dari mana tu? Tingkap mana kau tengok? Aku nampak dekat situ. Oh tu belakang. Aku tunggu dekat belakang. Yeay. alah dah balik. Ada orang cakap, kita ni keluar. Aku saja je nampak kita kena dekat. Kena scam. Yeay. Sekarang ni kita dah sampai dekat Aeon Tebrau sama dengan Man semua. Yang first kita cuba try tengok, katanya Mami Hana ada buat event lah, Mami Hana. Okay, so kita akan tengok Mami Hana punya event tu. Katanya ada Akil dan juga Nilopa. Okay, let's go guys. Jumpa Mami Hana. Ni Nilopa ni. Bilal. Ke mana kau? RM200. Sekarang pun random je. Hai. Random je. Apa? Laki je laki. Mati serius. Abang Akil, tengok belakang. Bolehlah jaga-jaga saya. Oh ya, Akil cute. Abang Haji. Hai, dalam. Ada voucher dalam warna merah. Guys, buka. Macam mana kak event kau hari ni? So far so good. Lah Orang baru je launching buku tu. Lepas ni nak pergi mana? Makan lah, Farah dah lapar. Muka. Kita makan lain. Sakit kaki lah. Tahu? Farah dah lapar. Eh. Korang tahu tadi kita orang kat high. Okay, lepas tu Farah nak tunjuk badan anak buah dia nak belikan baju. Tapi time dia tunjuk tu dia gini. Lepas tu kan, bila kita orang cakap kan, kenapa Farah kau ada power ke? Mana ada power? Siapa dia shaking dunia? Lepas tu dia tunjuk dekat abang tu, dia cakap Hina. Dia cakap Hina, ni gambar anak buah saya. Kaki tu kaki adik saya Oh, dia punya nak confirmkan yang dia tu single. Dia sanggup cakap macam tu. Itu yang buat lama tu. Bukan pasal nak pilih baju ke. Aku rasa dia nak nombor abang tu Habis dapat tak dapat tu? Itu aku tak tahu lah. Aku rasa Man yang settlekan. Mat ai. Kenapa Man yang kena settlekan budak tu? Biasa lelaki boleh salam-salam, kenyek-kenyek sikit. Kalau lelaki, perempuan tak ada salam. Nanti Man yang dapat macam ni. Man dapat bagi korang. Kata. Sampai dah sampai. Nak tahu tak satu benda? Okay. Bang, kawan saya ni minat sangat kat abang. Minta maaf, saya dah dawet.
Pemberita macam mana? Pemberita, Farah dah dapat nombor orang tu, tapi pastikan clear lah, takut ada awet. Sebab biasa lelaki ni dia test market sikit. Sebab dia rasa dia handsome kan. So dia macam bergawang sikit, lagi gaji. Tiba-tiba aku pula kena. Muka happy ke shaking? Happy. Thank you kepada Mat. Aku dah cakap dengan dia, kalau dia jadi kahwin dengan tu, nasi aku bagi makan kenduri dia 3 pinggan. Engkau punya makan je. Aku nak bungkus sekali. Suka hati aku aku cari. Okay. Orang gatal. Menggatal. Minta. Mau jantan. Dan tahun ni 5 kali. Pandai kau nyokok belakang aku. Gatal mak tak malu. Tahun ni 5 jantan yang ex dia tu pun tak malu. Ada bukti ya. Astagfirullahalazim mak. Mak Aiman bawa lari baju guys. Bang, macam mana boleh lepas ni bang? Tak ada bunyi Dia tembak bang. Kita pulang balik. Okay. A few moments later. Kenapa dia tu lah? Farah tu memang kopi aja dia. Dia memang air masak. Maaf bang, kedai ni tak ada air masak. Schedule dia 3 pieces garlic bread. Okay. Hey, alah. Mak, bagi satu binatang. Sebut je apa-apa. Kita. Arnab. Badak. Okay. Kedai. Okay. Ai. Huruf binatang start huruf I. Ikan and naga. Balik. Sini balik. Ya. Jangan mayu aku Salah. Menggaruk. Menggarung. Lambat. Okey, menggudu. Apa? Mayong. Ji. Gajah. Oi, Farah. Fish. Dah mula busy dengan dunia. Baru Rish. Binatang ni. Herba. Haiwan. Herba. Okey, herba haiwan. Harimau. You. Sorry. You. Udang. G. Gagak di rimba. Kambing. Dah aku kambing. Makanan dah sampai lah, jom makan. Okey. Tamat sudah, saya menang. Let's go guys. Aku dah menang. Kau menang pula. Okay, saya dah kenyang. Sekarang ni kita nak pergi ambil gambar pula. Great moment ambil gambar. Great moment untuk ambil gambar. Dah kenyang, tak boleh nak lompat-lompat. Nanti Sebelum itu kata-kata. Sebelum tu kata-kata, alhamdulillah rezeki hari ini Allah, bersyukur pada Allah membelanja gambarnya. Kita di mana ini, Man? Di mana? Macam kosong lah. Ada. Nampak? Tak nampak? Maulana betul lah dia. Okay, so kita akan layan budak-budak ni. Gambar nampak, dia punya ya. Bila sana lama. Yang ini posing. Yang ini macam ni. Apa yang macam buat ni? Korek. Aku dah nampak lagi tadi dah, tapi aku biar. Aku tak ayo. Okay, sekarang saya di Singapura bersama dengan Amal dan Man. Diorang tengah ambil gambar lagi. Kak, apa pesanan akhir anda? Pesanan akhir, korang jangan lupa makan, jangan lupa solat jangan tinggal, tak boleh lupa. Solat tu wajib. Zikir selalu untuk elakkan daripada kita terkena kejahatan jin dan syaitan. Okay. Walaupun Ika tak ada dekat Awan Production, Ika harap korang still support Ika dekat luar. So kalau jumpa Ika pun, korang kata go je lah. Untuk hari ni Ika nak cakap terima kasih kat kawan-kawan sebab sanggup freekan masa korang weekend. Sepatutnya weekend ni dengan family kan, tapi diorang sanggup freekan masa diorang untuk celebrate Ika. So Ika appreciate. Okay lah, tu je lah. Bye. Ini sesi untuk Ika beri ucapan. 3, 2, 1, gas. Hai korang. Hai semua fans Awana Style. Saya Ika Awana Style. So kalau korang nampak video ni, maksudnya hari ni adalah hari
Mesti korang tanya kenapa Ika berhenti. Ika berhenti sebab Ika ada masalah kesihatan. So Ika decide yang Ika nak berhenti untuk Ika rehat. Korang jangan tanya tau. Korang terus sambutkan talent-talent yang lain. Ada Daus. Awal-awal dah bagi blooper. Awal-awal bagi blooper. So saya Ika Farhana, Awanas Production, sign out.